Saya makin menjauh. Saya tak makin menjauh pun. Saya cuma macam diorang cakap, diorang mengharapkan saya untuk tolong tunjuk ajar. Sedangkan saya pun tak naik. So saya nak try rapat dengan Ihin. Bila saya dapat ilmu dengan Ihin, saya boleh share dengan diorang. So bila saya dah dapat apa yang saya belajar daripada Ihin, so bila saya nak rapat, saya nampak diorang renggang. So sebab tu saya keluarkan soalan tu dekat sini. Okay, thank you untuk 3 orang ni. Tepuk sikit. Area Azrul. Belok. Last kali apa yang aku boleh cakap, kisah diorang bertiga ni, dia bukannya berlaku dekat diorang bertiga sahaja, ada juga berlaku di kalangan lain-lain yang senior dan sama dengan perempuan. Apa yang aku nasihatkan korang bekerja sekali, satu kumpulan, berkawan dengan semua orang, tapi bercerita pasal apa benda yang kau nak bercerita pasal peribadi dengan orang yang kau selesa, tapi tak bermakna menjauh dengan kawan-kawan yang lain. Okay? Macam idea konten tak semestinya kena tanya orang yang sama saja. Orang lain pun berhak dan patut untuk share juga idea untuk kawan-kawan yang lain. So kalau orang tu tak nak share apa-apa idea ataupun pasal hal kerja, so orang tu yang problem. Okay? Kita korang kat sini tak salah korang dekat sini untuk minta pendapat atau idea sikit daripada orang lain.